Ramai tanya aku, mana beli pintu yang lawa ni? Mana beli jubin-jubin tiles yang lawa-lawa ni? Alat-alat toilet, dapur, mana aku beli? Mari ikut aku tunjuk kau satu pot yang paling best. Dekat Super Ceramic Seremban lah. Dekat sini lah aku beli jubin, tiles, alat dapur, water closet, semua kat sini. Jom. Beli jubin jimat dengan PWP. Pembelian RM1,500 ke atas, korang boleh dapat aksesori bilik mandi dengan harga RM1. Kabinet-kabinet bilik air, mangkuk tandas. Dengan pembelian RM2,800 ke atas, boleh beli set kabinet bilik mandi atau mangkuk tandas. RM3,800 dapat mangkuk tandas premium. Lagi best kalau RM5,500 ke atas, RM1 je kau boleh dapat sinki dapur, mangkuk tandas ataupun set kabinet bilik air yang cantik-cantik ni. Cerita pasal bilik air aku tadi, aku beli jubin-jubin semua dekat sini. Macam-macam corak, macam-macam pilihan ada. Daripada yang kecil, sederhana macam ni. Nak jubin nampak macam original batu-bata ataupun nampak macam kayu-kayu je. Yang besar-besar, yang tinggi-tinggi, banyak juga pilihan. Nak corak macam orang kaya, macam-macam boleh pilih kat sini. Wah, barangan dapur pun banyak pilihan. Nak tukar pipe sinki tu, kau pilih cantik-cantik. Boleh dah tambah-tambah untuk aksesori toilet korang. Dia bukan kedai jual jubin dia jual macam-macam kelengkapan. Kalau korang nak beli pintu bilik air ke apa ke, kau boleh tempah dekat sini, tak ada masalah. Kalau nak beli cat tu tak payah beli tempat lain. Kat sini ada cat-cat yang berkualiti. Kalau korang nak tahu, kontraktor sekitar Seremban ni dia datang dekat sini untuk dapatkan barang-barang tau. Segala barang-barang untuk ubah suai rumah boleh dapat dekat Super Ceramic ni. Daripada toilet, dapur sampailah ke barangan elektrik. Kalau kau nak tahu, kau beli satu barang atau banyak barang, kat sini semua dijual dengan harga borong. Dah boleh datang dah dekat Super Ceramic Seremban, Tuanku Anta, Taman Rahang ni.